tak ada bajet pergi studio, saya tunjuk cara hasilkan gambar ala studio guna ChatGPT je. Selalu kalau nak gambar cantik, kena booking studio. Bayar mahal, lighting pun belum tentu puas hati. Untuk kali ini, saya tunjuk cara mudah sahaja. Pergi ke ChatGPT, klik pada fungsi image. Di sini, anda akan lihat banyak idea yang kita boleh guna. Untuk contoh kali ini, saya ambil create a professional product photo. Okey, bila klik ni, saya perlu upload gambar yang nak saya edit. Saya klik pada choose a new photo. Di sini, ChatGPT akan bantu hasilkan gambar menarik berdasarkan pilihan kita sebentar tadi. Anda hanya perlu tunggu sekejap. Dan tada! Gambar ala studio kita dah tersedia. Mudah kan? Untuk step ni, dia membantu peniaga dekat luar sana untuk cantikkan hasil produk mereka. Okey, jom saya tunjuk contoh yang kedua. Untuk kali ini kita tak guna gambar makanan atau gambar produk. Kali ini kita pilih redecorate my room. Sama macam tadi, kita perlu pilih gambar dan tunggu sahaja hasil yang diberikan. Macam contoh kali ini, saya pilih satu gambar bilik. Saya nak hasilkan decoration. Siap. Gambar yang kita nak dah siap. Ini membantu kita untuk memberi idea untuk kita decorate kita punya ruang. Banyak idea menarik sebenarnya kita boleh dapat dari sini tahu. Kalau rasa tip ini membantu, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe. Terima kasih.